Hi guys, welcome back to my channel. Sekian lama Mia rasa macam Mia tak buat vlog. Jadi hari ni kita akan start vlog dan macam korang tengok title video ni, kita akan mandi sungai. So itu adalah Mia punya reward final exam. Final Mia 2 minggu yang lepas. Dia macam cari tempat-tempat yang healing-healing, boleh tempat-tempat yang relax, and kita orang pergi pun 2 hari 1 malam je. So malam yang kita orang tidur dekat sungai, malam yang kita tidur dekat situ, kita nak buat sukia. Jadinya sekarang ni kita nak pergi carilah bahan-bahan nak buat steamboat, nak buat sos sukia, and then also Mia nak buat popiah dan juga ramen roll. So kita dah sampai Aeon Beach. Kita nak pergi mencari bahan-bahan kita. This one Mia jumpa juga untuk buat Big Mac. Kita ada benda instant kita pakai ya. Ada setengah orang kan dia orang letak macam sos cili, sos macam campur-campur sos, lepas tu dah tu dia jadi sos macam apa, dia tambah sos mustard lah bagai kan untuk cheese yang dekat dalam popiah Big Mac tu. Tapi disebabkan kita ada kimbal punya ni, kita pakai je yang ni. Kita menyenangkan. Benda boleh memudahkan, kita mudahkan. Dan kita nak cari this one. Ni untuk letak dalam sos sukia. Paste tom yum. Paste tom yum mana yang sedap weh. This one good. Rice paper, ada tak rice paper? Oh, ada. Mana yang kecil? Yang kecil je lah kan. Tak payah yang besar. Yang ni besar punya. Tak payah. Yang kecil je. So, dekat belah-belah sini dia punya main dia. Kita cari yang steamboat punya berbola semua tu kan. Tapi ni daging kisar lah yang kecil je, tak payah besar-besar. This one kisar punya. Okey lah kan, cukup je. Tak payah banyak lah. Kita ada banyak pilihan kat sini. Tak banyak kan. Oh ni lah dia. Beli yang macam ni je lah. Wajib tofu ni macam apa fucuk, orang panggil fucuk kita panggil tofu asal faham lah. Jadi ni kita orang sekarang ni kita orang just macam top-up barang yang mana yang tak ada je, sebab ada yang abah dah beli, ada yang kita orang kena beli macam tu. Kalau lepas ni korang nak pergi camping ke apa kan, korang nak cari popiah, korang belilah daripada value pack ni. Ni kot value pack ni kot dia punya brand, tapi dia semua memang sedap. Ni dia popiah sayur, dia macam jenis kecil-kecil, tapi tak adalah kecil sangat, dia macam pendek ni lah, lebih kurang macam tu, tapi memang sedap. Kita orang tu beli time kita nak pergi mandi sungai juga, memang sedap. Cuma kali ni kita tak beli, kita nak buat sendiri sebab abah dia tersalah beli. Kita orang kan nak buat ramen roll, so sepatutnya kena beli rice paper lah, tapi abah pergi beli kulit popiah. Jadinya kita nak membazir kulit popiah tu, so kita still buat juga popiah sayur dan juga popiah Big Mac. Dalam popiah sayur kita kena letak carrot, tapi banyak sangatlah carrot ni. So kita nak cari yang ni je, kita nak beli macam satu je ke, macam pilih-pilih kan. Macam ni okey lah kan. Dia macam putih je, dia tak ada lebam ke, dia tak ada apa-apa. Okey lah kan. Macam ni pun macam okey je. Nampak kan? Okey lah kan. Dah 2 carrot. Okay, thank you. Let's go. Okay. Pucut dah nak jatuh. Kita cari daging slice. Daging slice Kawaja Prime. Allah, ada kimchi siap. Ada kimchi. Before this kan, Mia tak pernah nampak botol ni menarik tau. Yang macam ni kan. Tapi rasa dia sumpah sedap. Tapi dia tak dia macam Mia selalu minum. Yang Mia selalu minum yang ni. Dia detergent light macam ni.
Tapi dia tak ada yang kecil. So dia ada yang besar je. Yang ni sumpah sedap. Rasa dia macam Yakult. Weh, memang sedap. So kalau korang ada perasaan yang sama macam ni, korang nampak benda ni tak menarik kan. Tapi ketahuilah, percayalah, sedap. Rasa macam Yakult. Ya. So kita dah almost done cari bahan-bahan. Tapi kita ada nak tambah lagi. Macam nak cari seaweed pun nak letak dalam ramen roll tu kan. Dia macam menarik je kalau letak seaweed. Chips. Dah saya terbeli. This one dia punya total RM288. 2 shopping bag. Kita dah settle beli belah. Jadi let's go, kita balik. Ramai guys. Ni parking pun kena bayar ni. Hi guys. Dah sampai dekat Nur Laman Bestari. Tu bawah tu sungai guys. By the way ni kita orang punya rumah sebelah ni je. Sebelah apa ni, batu besar ni. Kita punya rumah belah buruk tu lah. Kita punya rumah kat sini Orchid 4. Sekarang ni pukul 11.30. Check in pukul 3. Tapi kita datang awal sebab kita nak terjun dulu. By the way, masuk sini parking RM3. Masuk RM3. Ni kawasan dia. Sana tu tengok banyak parking sebab kat sana pun ada macam kemah-kemah kan, diorang datang harian. Ni kita orang punya dekat dengan surau. Surau ke masjid? Masjid. Lepas tu ni ada macam kafe diorang. Dekat sana tu River and Glam. Belakang ada lagi banyak. Ni rumah kita orang Orchid 4. Nanti kita buat house tour. Nanti bila dah masuk. Ada parking penuh. Kat sini ada kabana-kabana ni. Kalau siapa yang datang macam nak datang camping. Bolehlah diorang sewa kat sini harian. Petalung. Oh. Korang doakan guys. Cik. Kat sini ada kedai makan. Ni sebelah office dia. Tu pintu masuk. Assalamualaikum. Oh, kena bayar. Ya betul. Oh. Kalau per hour, kalau awal early check in RM1.80 sejam. Oh. So, kalau yang ni Ada apa? Apa? Datang ada apa? So, kita orang nak masuk awal. Makan ayam. Terbayar add-on hour. lah. RM32.40. 3 jam. Sebab kita masuk pukul 12. 12 sekarang pukul 12 kan. 1, 2, 3. Semoga dengan Alung Bayar ni dapat beli kereta Vios Pari. Tahun depan boleh beli Vios. Boleh tengok tak River Glam. Kita nak buat room tour. Ni kita punya bilik Nur Orchid 4. Jom. Ni kita punya bilik. Ada 5 katil. Kita orang 5 orang. So nanti kita macam gabung je lah kan. Lepas tu dekat belah sini. Kat belah sini ada iron. Ada apa, water heater. Apa ni, termos Kettle Kettle. Water apa? Betul lah water heater. Water heater bukan mandi punya tu ke? Macam tu lah kan. Pasal ada cawan 2. Okay, so jom kita tengok dia punya toilet. Oh, by the way, kat sini ada sejadah. Kat sini ada sejadah. Kat sini pun ada juga tempat sangkul, sejadah semua. Lepas tu ada cermin. And this is toilet dia. Okay je. Selesa lah, selesa. So nanti pagi-pagi bangun, keluar je sini. Tu, sungai. Ni kita punya bilik.
Lepas tu kalau nak mandi sungai, nak turun bawah, tu je pagar dia. Ada meja juga untuk kita nak makan-makan. Dekat sana ada tempat BBQ. Tapi kita orang tak buat BBQ lah, ni kita orang buat sukia. Buat apa? Bukan. Adalah bahan-bahan kita nak buat sukia malam ni. Lunch kita hari ni nasi lemak. Ada sekali ramen roll. Sos dia, timun, telur goreng, sambal. Mama punya nasi lemak, oi, memang berlemak. Sedap dul. Ni apa? Spring. Ramen roll. Kalau buat sos. Sedapnya sos salung. Lah, sedapnya. Macam ada timun ke kan. Jadi saya ragu-ragu. Timun and carrot. Sedap ni nasi mama. Nasi mama sedap. Behind the scene kita nak buat TikTok. Apa? Dapat kotak ya. Tu atas tu rumah kita orang. Ni, turun je. Dah sungai. Lelok je dia punya tangga. Oi. Ish, bestnya. Hello. Sejuk sejuk. Woo, sejuk. Wow. Dekat sini kurang ramai sikit, dekat sana ramai. Kuat dah deras dia. Jaim. Ya Allah. Deras, air dia kuat. By the way guys, Nia punya spek terjatuh, lepas tu dah di bawah arus. Dah tak sempat ah. Allah, Superman. Dah nak hujan dah guys, so kita orang pun naik dah. Apa benda lah. Sekarang ni hujan dah berhenti. So kita nak pergi pusing-pusing dekat kawasan sini. And by the way, kejap lagi pakcik sampai guys. Pakcik sampai. So kita akan terjun lagi. Sekarang pukul 3 petang. Air pun still keruh lagi. Kita tunggulah macam lepas asar nanti ke pukul 5, pukul 6 nanti okey kot air dia. Istana Bestari. Ni dewan aku. Tak tahu pakai ke tak. Ni campus. River and Glam. Nak try masuk? Jom try masuk. Glamping sini best tak? Takut asal macam tak ada orang Oh, macam tak ada orang. So ada sinki. Alah. Kenapa tak ada orang Tak ada orang. Takkan semua ni semua tak ada orang? Macam pelik. So ni kawasan dia. Oh tu lah ngah water slide. Mana? Tu. Budak-budak dah main. Ni lah guys. Diorang kata ada water slide. Ui, macam best je. Tapi air dia kotor ke memang colour tu? Ui, sana pun ada jugalah. Sana pun ada juga. Guys, macam mana korang tengok air ni? Satu juga air dalam toilet kita korang. Aduh.
Dia bukan setakat macam keruh tau. Dia ada macam apa orang panggil? tu. Dia macam ada sepihan sedap. Sedap-sedap sepihan hitam tu. Aduh. Sebaiklah dekat sinki tu air dia okey sikit. Boleh lah aku nak cuci muka. Kalau nak cuci muka pakai air keruh tu Allah. So kat sini ada water slide. Kat sana pun ada juga. Tu ada dewan. So kalau yang buat family day ke apa kan. Sana ada lagi rumah. Yang ni Hasan Cottage kalau tak silap. Tak? Actually kita orang pun ada macam nak ambil yang ni juga. Tapi macam dia punya dapur kat belakang tu macam agak sempit sikit. Dia bukanlah sempit. Dia, sekejap saya tunjuk kat korang. Dia macam dapur dia sebelah-sebelah. So that's why kita orang ambil orchid tu. So dia macam privacy sikit lah. Tak adalah privacy sangat. Maksudnya macam ada tempat tersendiri. Macam ni ada juga. Cumanya dia macam ni rumah lain, tu rumah lain. So dia macam sebelah-sebelah macam tu. Tempat dia okey. Cuma air dia lah macam kurang sikit. Air dia keruh. Ni ada padang. Kat sana ada court pickleball. Pickleball pun boleh sewa juga. Ni padang kat sana ada memanah. Tak tahu lah ada ke tak. Ni ada kawasan lagi. Dekat sana ada Azizah Cottage. Sini macam siapa-siapa nak buat event okey lah kan. Tempat besar buat family day. Best. Ada ikan. Ikan apa? Ikan gapi. Ni baru ada orang. Oh yelah, orang check in pukul 3. Kita check in awal. Patutlah tak ada orang kat sini. Okay. Sekarang ni pukul 3 ramailah orang masuk. Sebab nak daftar nak check in. Nak daftar baik. By the way ni rumah kita orang. Sebelah daripada ni. Nama Bestari ni. Ni dia ada. Diorang kata macam, tapi tak adalah macam nak kata kafe sangat. Macam dia just, rasanya dia just jual makanan macam jajan-jajan macam tu. Aiskrim, lepas tu ada macam baju-baju. Macam tu lah. Nak tengok yang keladi cheese. Ni blueberry. Ni keladi cheese. Keladi cheese. Ni apa? Ada mango susu, mango susu. Ada boba milk. Original pun ada. Ni ada, ada strawberry matcha. Strawberry matcha ada. This one, cookies and cream. Ada pickleball. Boleh rent. Lepas ada court dia juga. This one harga dia. Jom lumba lari guys. Alo ajak lumba lari. Yakin? Confirm? Confirm? Sekejap, kita kena tempat rata lah. Okay, stop. Stop. Cubalah. Aku yang takut jatuh sebab Sekejap. Satu ni. Alo, menang tanpa bertanding. Taklah kasut dia licin. Kasut licin. Kasut licin guys. Ada kat tu? Dalam. Yes. Assalamualaikum. Salam. Umi yang kat Air ni kan? Hello. Dah sampai guys. Guys, pakcik buat spaghetti. Oh my god. Wait, udang sumpah besar. Mantap lah. Punya signature. Signature pakcik. Kalau tak spaghetti, nasi daging. Weh, nasi daging wish. Aku memang tak boleh melupakan pakcik punya. 3 kali makan, lepas tu setiap kali makan tu tambah weh. Memang sedap lah. Oi, aku apa pasal? Video lah. Haji Ma, aku dah struggle baru sampai. Dah. Ada. Lepas tu dia semua macam ruang kecil. Bila dia nak masuk ke ruang personal, dia ada macam pintu secret. Dan daripada apa yang buku-buku ni. Sebaik ada Jana. Kalau tak ada video. Lepas tu cakap lah, you kalau dengan I tak pernah tak tahu gambar ke apa. You kalau Weh, seorang, sama weh. you kalau seorang kawan-kawan you reti pula nak gambar sini, nak gambar macam ni, macam ni lah. I tak fikir pula nak naik ke
Sama-sama je lelaki kan. Lain kali kau cakap macam ni. Tolong ambil gambar macam tu. Baru betul. Tak nak suruh. Kita nak pandai-pandai sendiri. Dah kalau dia orang tak bijak, kita kena bagi. Tapi itulah masalahnya. You ni Tak, kita kena buat ayat. Tak ada siapa nak ambil gambar. kena ambil gambar. Ada belimbing baru jatuh. Mana gambar dia kata nak tengok tag gambar tu tadi? Mana gambar kau? Gambar apa? Anniversary kau. Sibuk nak tengok. Halan. Itulah. Kita bangsa dia tak sampai. Naik basikal jugalah. Tengah naik basikal, naik itik. Cinta yang setia meredahi masa. Kita tengah goreng-goreng. Chef yang cantik. Chef yang cantik. Ni popiah ada, popiah sayur dan juga Big Mac. Mama Cita. Ada. Popiah Big Mac yang saya buat. Dan popiah saya pun saya buat. Sedap. I like your kopiah. Kita buat toye ni. Wowers, guys. Ni daging. Ni nak buat sos sukia kejap lagi. Oi guys. Ni chef kita. Wow. By the way guys, pukul 7 dia akan tutup, macam 6 lebih pukul 7 macam tu dia akan tutup pagar supaya tak ada orang yang mandi dekat bawah ni. Macam bahayalah kalau malam-malam mandi sungai. Okay, ni keadaan sekarang ni pukul 7 suku. Air sangat senang. Jangan disangka air yang tenang tiada buaya. Macam mana bunyi buaya? Abang sayang awak seorang je lah. Korang nak buat sos sukia sangat-sangat senang. Just kena ada roasted sesame ni. Kena ada ni apa? Prawn. Sama-sama. Roasted sesame. Lepas tu ada bawang putih, cili padi dengan ketumbar. So itu saja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja.
ada badak, ada kancil. Masuk dalam kereta. Siapa yang besar? Mana boleh masuk dalam kereta? Kereta yang besar. Umi pada kereta yang besar. Titik kalau dia terjun dalam air dapat ikan kan? Kalau ayam terjun dalam air dapat apa? Ayam tak terjun dalam air. Dapat pelik. Dapat pelik. Yeah. Nak aiskrim. Bright to be nak belanja. Ha? Okay. Nak belanja ice cream. Dia dah kunci. Tapi boleh tutup lah biasa. Takkanlah lampu terbuka aje. Dikunci. Pasal aku mahu kata, jimat duit aku. Oh, tadi tu dia tutup dah ya. Tak, aku rasa dia pergi toilet, pergi solat lah aku rasa. Ya, dah buka balik. Dah buka balik guys. Let's go. Tapi ni nak kena cari-cari ni sebab dia ada yang blueberry. Tak nak blueberry. Asal aku pegang je semua blueberry. I think Allah. Morning. Buat apa ni? Buat dekat sana nanti. Ah, Kita patang kopi, ambil gambar. okay. Kita punya view pagi-pagi. Sangat-sangat tenang guys. Oi. Tapi kalau nak mandi time ni, oi, memang sejuk nak mampus lah weh. Aku tak sanggup. Tidak sanggup. Sekarang pukul 11 pagi. Kita orang dah nak check out. Dah check out pukul 12. Tapi kita orang nak keluar awal. Sebab kejap lagi kita nak pergi makan lunch. Lepas tu kita nak pergi hantar Kail balik rumah sewa dia terus. So tadi saya tak rekod apa-apa lah sebab selepas tu saya tidur. Ya, saya tidur. So diorang je yang pergi mandi ni semua. Sebab dia memang dah nak mandi lah. Dah masukkan barang apa semua. Okay, last view untuk korang. So, jom kita nak pergi check out. Kita nak pergi dekat office dia. Nak pergi hantar kunci and kita ambil balik deposit. Penat. Deposit, by the way, deposit RM50. Nanti bila kita keluar balik dia akan bagi semula. Nanti headphone ni kalau korang nak, oi memang best. Dia kedap bunyi kau tahu. So kalau korang tiba-tiba dalam kereta korang macam bergaduh dengan adik-beradik ke kan, apa tu korang macam tak nak dengar apa benda dia cakap kan. Korang gaduh dengan partner korang ke apa, korang tak nak dengar apa benda dia cakap, dia duduk bebel-bebel, kau pakai ni. Kau tak dengar dia cakap apa. Lepas tu lagu tu letak high volume, memang korang tak dengar. By the way ni hari Ahad, ramai. Pagi memang ramai tau. Semua kemah ni semua penuh. Semua penuh. Ada tulip, rafflesia, lavender. Wah, macam kat syurga ngah, putih betul. Sekarang ni kita ada dekat Nakoda Rimba. Sepatutnya kita orang nak stay dekat sini tau, dekat Pondok Atok. Tapi dia tak reply aku. So that's why lah kita pergilah Nur Laman Bestari. Tapi korang dengar tak? Ini motocross. Motocross ni. Kan? Weh, sempat ni. Oh, lagi kita ada flag kat sini. Hei, seronok dah, seronok. Woi, ramai siut. Ramai doh. Woi, tapi batu dia super besar. Kat sini ada macam kemah-kemah korang boleh bawa apa? Tikar.
Tapi dekat tempat kita orang tadi lagi best. Dekat Nolama Best tadi. Kat sini sumpah pack gila. Ramai nak mams. Sini sumpah ramai. Dekat Nakoda ni sumpah ramai. So, korang pergilah dekat ni Nolama Bestari. Okay. Best. Tenang. Tak ramai sangat. Cuma dia ada masalah air sikit je. Air dia je macam air kecil. Lepas tu air dia macam karat sikit. Guys, kalau tak tadi kita orang dah nak balik dah. Masih tiba kawan abah call. Dia kawan abah pun ada dekat sini juga, dekat Nolama Bestari. Cuma dia orang ada dekat ni. Dia dekat Cabana Daisy. So dia orang buat BBQ kat sini. Ni view dia orang. Ayam, ada sosis. Sosis. Ada fries. Kambing. Ni salad. Air ada buah. Wah. Tapi kita tengah buat koktail sekejap. Oh ya ke? Okey. Sebab apa? Nak makan ni. Kau tengok budak ni becok budak dia. Baby saya nak keluar. Oh, tu kena potong perut. Oh, sakit lah. Mama kata jaya. Oh. Tak ada belah tapi ayah saya kata macam tak ada. Oh, tak boleh. Ya ceng. Yang satu lagi dah pindah yang geger. Allah, sedihnya. 2 kali dah pindah. Aduh. Jadi, satu lagi tu tak tahu. Oh, dah kita tak tahu. Satu lagi tu nama dia Aca. Wah. Awak suka ke Cikgu Khairul tu? Tak, sebab malah sangat. Kenapa awak sedih dia pindah? Sebab dia bayi mungkin tu buat kerja seronok. Oh, buat kerja seronok tapi dia garang lah. Pandai membaca. Cek. Dan tu baca. Di Eda and Aini A Dadi A. Bukan ke? Bukan? Nah, nama saya Dania. Ha, kena je. Eda and Aini. Aina. Oh, macam tu.